Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan kepada semua yang menonton. Nama saya Nur Iklimahani binti Muhammad Yusof dan hari ini saya ingin membentangkan topik yang amat dekat dengan hati kita semua, iaitu fungsi bahasa Melayu dalam pendidikan, tonggak kesantunan dan pembentukan jati diri bangsa. Baiklah, bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan yang merupakan bahasa rasmi negara kita. Dan yang lebih penting, bahasa Melayu merupakan bahasa hati rakyat Malaysia, kerana ia bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga merupakan bahasa ilmu, bahasa persaudaraan, bahasa budaya dan juga bahasa yang membina identiti bangsa. Dalam konteks pendidikan, bahasa Melayu menjadi wadah utama dalam menyampaikan ilmu, membentuk nilai dan juga membina sahsiah seseorang pelajar. Dan melalui pendidikan juga, bahasa Melayu bukan sahaja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan kepada semua yang menonton. Nama saya Nur Iklimahani binti Muhammad Yusof dan hari ini saya ingin membentangkan topik yang amat dekat dengan hati kita semua, iaitu fungsi bahasa Melayu dalam pendidikan, tonggak kesantunan dan pembentukan jati diri bangsa. Baiklah, bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan yang merupakan bahasa rasmi negara kita. Dan yang lebih penting, bahasa Melayu merupakan bahasa hati rakyat Malaysia, kerana ia bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga merupakan bahasa. Sebelum saya meneruskan pembentangan hari ini, izinkan saya untuk berkongsi beberapa objektif utama dalam pembentangan hari ini. Baiklah, yang pertama, pembentangan ini adalah bertujuan untuk menjelaskan fungsi bahasa Melayu dalam sistem pendidikan di Malaysia. Dan seterusnya, objektif kedua adalah untuk menerangkan peranan bahasa Melayu dalam membentuk kesantunan dan juga jati diri seseorang pelajar. Dan objektif ketiga dalam pembentangan ini adalah untuk menilai bagaimana pendidikan boleh memperkukuh penggunaan bahasa Melayu dalam komunikasi lisan yang berkesan, iaitu sejajar dengan nilai dan juga peraturan dalam berbahasa. Sebelum saya meneruskan pembentangan hari ini, izinkan saya untuk berkongsi beberapa objektif utama dalam pembentangan hari ini. Baiklah, yang pertama, pembentangan ini adalah bertujuan untuk menjelaskan fungsi bahasa Melayu dalam sistem pendidikan di Malaysia. Bagi melanjutkan pembentangan, kita akan membincangkan kepentingan bahasa Melayu dalam pendidikan. Seperti yang kita tahu, bahasa Melayu telah diangkat sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan sejak dasar pelajaran kebangsaan dilaksanakan di negara kita. Perkara 152 Perlembagaan Malaysia juga telah memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Baiklah, dalam konteks pendidikan, bahasa Melayu memainkan beberapa peranan yang amat penting. Seperti yang kita boleh nampak di sini, yang pertama adalah bahasa Melayu berperanan sebagai alat ilmu. Bahasa ini digunakan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dalam semua bidang, daripada sains hinggalah kemanusiaan. Dan seterusnya,
Bahasa Melayu juga penting dalam membentuk nilai seperti melalui bahasa pelajar dapat memahami konsep sopan santun, hormat dan juga tanggungjawab. Jadi ia dapat menyampaikan ilmu pengetahuan dan juga membentuk sahsiah seorang pelajar. Dan seterusnya, bahasa Melayu juga bertindak sebagai simbol dalam perpaduan. Dalam kelas seperti contoh, sebagai contoh, dalam kelas yang berbilang kaum, bahasa Melayu menjadi jambatan komunikasi dan dapat menyatukan pelajar yang datang dari pelbagai latar belakang. Jadi, tanpa bahasa Melayu dalam pendidikan, amatlah sukar bagi kita untuk membina satu sistem nilai dan juga identiti nasional yang kukuh. Mari kita lihat dengan lebih mendalam tentang 4 fungsi utama bahasa Melayu dalam sistem pendidikan di Malaysia. Yang pertama, seperti yang kita dapat lihat di sini, fungsi pendidikan iaitu instruktif. Bahasa Melayu ialah medium utama penyampaian ilmu. Melalui pengajaran dan juga pembelajaran dalam bilik darjah mahupun di luar, pelajar bukan sahaja memperoleh maklumat, tetapi mereka juga dapat membentuk cara berfikir dengan lebih baik. Sebagai contoh, apabila guru mengajar menggunakan bahasa Melayu baku dan bahasa yang berstruktur, pelajar secara tidak langsung dapat belajar menggunakan bahasa yang lebih logik, tersusun dan juga beradab. Seterusnya, fungsi sosialisasi, iaitu menyatukan pelbagai kaum. Di sekolah, pelajar daripada pelbagai kaum akan berinteraksi dalam bahasa Melayu. Dan perkara ini dapat membantu membina semangat kebersamaan dan juga memahami perbezaan budaya dengan lebih baik. Sebagai contoh, murid Cina, India dan juga Bumi Putera sendiri menggunakan bahasa Melayu untuk bekerjasama dalam menyelesaikan satu tugasan kumpulan. Jadi, inilah merupakan bukti bahawa bahasa Melayu itu dapat menjadi bahasa perpaduan. Dan yang seterusnya, yang ketiga, merupakan fungsi budaya, iaitu menyebar nilai sopan santun dan juga hormat. Bahasa Melayu ini dapat menyampaikan nilai-nilai budaya seperti sopan santun dan juga hormat menghormati ini, dan juga tidak kurang juga nilai rendah diri dan juga budi bahasa. Sebagai contoh, di dalam bilik darjah, guru sering menekankan pentingnya penggunaan kata ganti nama seperti saya dan awak dengan betul. Dan ini bukanlah sekadar tata bahasa tetapi tanda kesopanan dalam diri pelajar tersebut. Dan yang terakhir adalah fungsi identiti nasional. Seperti yang kita dapat lihat, bahasa merupakan cerminan jiwa bangsa. Apabila pelajar menggunakan bahasa Melayu dengan fasih dan santun dan betul, mereka dapat membawa imej bahawa bangsa Malaysia adalah bangsa yang beradab dan juga berpengetahuan tinggi. Jadi, dalam konteks pendidikan, keempat-empat fungsi ini bergerak serentak.
dalam menjadikan bahasa Melayu bukan sahaja bahasa yang diajar, tetapi merupakan bahasa yang diamalkan dalam kehidupan seharian pelajar. Dan ini bukan saja penting untuk pelajar, ia perlulah diterapkan dalam diri setiap masyarakat di Malaysia. Seterusnya merupakan peraturan berbahasa dalam pendidikan. Bahasa yang berfungsi dengan baik mestilah berpaksikan kepada peraturan berbahasa. Dalam pendidikan, perkara ini merujuk kepada penggunaan tata bahasa dan juga struktur ayat yang betul. Seterusnya, pemilihan kata yang sopan dan juga sesuai dengan konteks. Sebagai contoh, encik, puan dan juga cikgu. Dan seterusnya, larangan bahasa kasar dan rojak dalam situasi rasmi. Apabila pelajar mematuhi peraturan berbahasa, mereka sebenarnya bukan sahaja sedang menghormati bahasa tersebut, tetapi mereka juga menunjukkan penghormatan kepada pendengar mereka. Jadi, dalam komunikasi lisan di bilik darjah, pelajar perlulah diajar untuk menyusun hujah dan bertutur dengan tertib. Mereka hendaklah bertutur dengan nada suara yang sesuai, menggunakan bahasa yang sopan walaupun terdapat perbezaan pendapat dan juga menyusun hujah secara tertib dan juga sopan. Jadi, berikut merupakan asas kepada kesantunan berbahasa yang sebenar. Bagi meneruskan pembentangan, kita akan membincangkan kesantunan berbahasa dalam pendidikan. Menurut Hassan, Yusof dan Saha 2021 dalam jurnal Kesantunan Berbahasa dalam Masyarakat Majmuk Malaysia. Kesantunan berbahasa merupakan satu bentuk komunikasi yang mencerminkan budaya, budi dan akhlak seseorang penutur. Dalam konteks pendidikan, kesantunan berbahasa boleh dilihat melalui 3 dimensi utama, iaitu lisan, bukan lisan dan juga nilai. Dalam konteks lisan, dalam dimensi lisan, penggunaan kata yang lembut, tidak meninggikan suara dan tidak menggunakan perkataan yang menyinggung. Sebagai contoh, pelajar yang ingin bertanya, dia bertanya dengan nada yang sopan, iaitu, "Cikgu, boleh saya tanya semula?" Bukannya, saya tak fahamlah cikgu. Dan seterusnya, bukan lisan. Dari aspek bukan lisan, bahasa tubuh seperti senyuman, anggukan dan juga nada suara juga mencerminkan sesuatu kesantunan. Pelajar yang menunjukkan sikap hormat ketika bertutur sebenarnya sedang memperkukuhkan komunikasi yang berkesan. Dan yang terakhir sekali merupakan aspek nilai. Dari aspek nilai, kesantunan lahir daripada hati yang ikhlas, bukan sekadar formaliti. Pendidikan menjadi wadah penting untuk menanam nilai ini sejak awal melalui adab, peraturan sekolah dan juga contoh guru. Kesantunan berbahasa bukan sekadar hiasan, tetapi merupakan asas kepada masyarakat yang harmoni. Walau bagaimanapun, dalam dunia moden hari ini, fungsi bahasa Melayu dalam pendidikan berdepan dengan pelbagai cabaran. Yang pertama, dominasi bahasa Inggeris. Walaupun penting sebagai bahasa global, kebergantungan yang berlebihan
akan menyebabkan pelajar kurang yakin dalam menggunakan bahasa Melayu dalam bidang akademik. Dan yang kedua, pengaruh media sosial. Bahasa rojak, ejaan singkatan dan gaya bahasa internet menjadikan pelajar lupa akan tata bahasa dan juga kesantunan dalam berbahasa. Sebagai contoh, penggunaan perkataan tak betul ataupun IDK yang dieja dengan huruf IDK. Perkataan-perkataan ini akan merosakkan struktur bahasa dan juga nilai hormat-menghormati dalam komunikasi. Dan yang ketiga, merupakan kurangnya kesedaran dalam nilai bahasa. Sebahagian pelajar melihat bahasa Melayu ini hanyalah sebagai subjek yang wajib, bukan sebagai identiti diri mereka. Jadi, mereka kurang. Walau bagaimanapun, dalam dunia moden hari ini, fungsi bahasa Melayu dalam pendidikan berdepan dengan pelbagai cabaran. Yang pertama, dominasi bahasa Inggeris. Walaupun penting sebagai bahasa global, kebergantungan yang berlebihan akan menyebabkan pelajar kurang yakin dalam menggunakan bahasa Melayu dalam bidang akademik. Dan yang kedua, pengaruh media sosial. Bahasa rojak, ejaan singkatan dan gaya bahasa internet menjadikan pelajar lupa akan tata bahasa dan juga kesantunan dalam berbahasa. Sebagai contoh, penggunaan perkataan tak betul ataupun IDK yang dieja dengan huruf IDK. Perkataan-perkataan ini akan merosakkan struktur bahasa dan juga nilai hormat-menghormati dalam komunikasi. Dan yang ketiga, merupakan kurangnya kesedaran dalam nilai bahasa. Sebahagian pelajar melihat bahasa Melayu ini hanyalah jadi untuk memperkukuh fungsi bahasa Melayu dalam pendidikan, beberapa strategi boleh dilaksanakan. Yang pertama, pendekatan berasaskan nilai. Bahasa Melayu perlulah diajar bersama nilai dan juga adab. Sebagai contoh, semasa mengajar karangan, guru boleh menekankan adab berbicara dan juga menulis dengan hormat kepada murid-murid. Dan seterusnya, pendekatan KPPB iaitu pembelajaran bermakna. Guru perlulah mengaitkan pembelajaran bahasa dengan situasi sebenar. Misalnya, aktiviti debat, forum dan juga pembentangan yang dapat memberi peluang kepada pelajar untuk mempraktikkan komunikasi lisan dengan sopan dan juga berstruktur. Dan seterusnya, yang ketiga iaitu integrasi teknologi. Guru bolehlah menggunakan media digital seperti video YouTube, TikTok pendidikan ataupun podcast yang menggunakan bahasa Melayu yang santun. Dan perkara ini dapat menjadikan bahasa Melayu jadi untuk memperkukuh fungsi bahasa Melayu dalam pendidikan, beberapa strategi boleh dilaksanakan. Yang pertama, pendekatan berasaskan nilai. Bahasa Melayu perlulah diajar bersama nilai dan juga adab. Sebagai contoh, semasa mengajar karangan, guru boleh menekankan
adab berbicara dan juga menulis dengan hormat kepada murid-murid. Dan seterusnya, pendekatan KPPB iaitu pembelajaran bermakna. Guru perlulah mengaitkan pembelajaran bahasa dengan situasi sebenar. Misalnya, aktiviti debat, forum dan juga pembentangan yang dapat memberi peluang kepada pelajar untuk mempraktikkan komunikasi lisan. Seterusnya merupakan peranan guru dalam memupuk kesantunan. Guru memainkan peranan yang amat penting dalam memupuk kesantunan berbahasa di sekolah kerana guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi mereka juga menjadi role model atau teladan kepada pelajar. Setiap tutur kata, gaya pertuturan dan ekspresi guru akan diperhatikan serta ditiru oleh pelajar dalam kehidupan seharian mereka. Apabila guru menggunakan bahasa yang sopan, jelas dan berstruktur semasa mengajar, pelajar akan terbiasa mendengar dan meniru gaya komunikasi yang beradab. Sebagai contoh, apabila guru menegur pelajar dengan cara yang lembut seperti, "Boleh cikgu bantu awak betulkan jawapan ni berbanding jawapan awak salah ni. Buat semula." Perbezaannya ialah dengan pada nada dan pilihan kata yang menunjukkan empati serta hormat terhadap pelajar tersebut. Selain itu, guru juga memainkan peranan penting dalam membetulkan kesalahan bahasa pelajar dengan penuh berhemah. Misalnya, jika pelajar menggunakan bahasa rojak atau slangar seperti, "Tak apalah cikgu, saya malas nak buat." Guru boleh menegur dengan santun. Dalam situasi rasmi seperti kelas, kita gunakan bahasa Melayu baku ya. Contohnya, "Tidak mengapa, cikgu. Saya belum sempat menyiapkan tugasan." Dengan cara ini, pelajar akan belajar untuk memperbaiki bahasa mereka tanpa berasa malu atau dipersendakan. Dalam kata mudah, intonasi dan ekspresi dan juga komunikasi guru ini akan mempengaruhi pelajar. Seterusnya, guru juga boleh menanam nilai hormat, empati dan juga kesantunan berbahasa. Seperti mengadakan aktiviti seperti Hari Bahasa atau Minggu Kesantunan di sekolah untuk menggalakkan pelajar menggunakan bahasa yang sopan dan juga sesuai dalam pelbagai konteks. Dalam aktiviti seperti ini, guru boleh memperkenalkan ucapan hormat seperti "Assalamualaikum cikgu" ataupun "Terima kasih rakan-rakan" sebagai sebahagian daripada budaya komunikasi harian. Seterusnya, peranan guru ini bukanlah sekadar mendidik dari segi bahasa, tetapi juga membentuk akhlak dan budi pekerti pelajar melalui kesantunan berbahasa. Hal ini juga sejajar dengan pandangan Dewan Bahasa dan Pustaka 2022 yang menegaskan bahawa penggunaan bahasa Melayu yang santun akan mencerminkan kepribadian dan juga nilai moral masyarakat Malaysia yang beradab dan juga berintegriti. Pelajar juga memainkan peranan yang besar dalam memartabatkan bahasa Melayu itu sendiri serta mengamalkan kesantunan dalam komunikasi harian. Bahasa bukan sahaja alat komunikasi tetapi juga cerminan kepribadian seseorang pelajar. Oleh itu, pelajar perlulah menggunakan bahasa Melayu dengan yakin,
betul dan sopan sama ada di dalam kelas maupun dalam situasi yang tidak formal. Sebagai contoh, ketika berinteraksi dengan guru, pelajar seharusnya menggunakan panggilan yang sesuai dan berbudi bahasa seperti "Cikgu, boleh saya tanya?" ataupun "Terima kasih cikgu atas tunjuk ajar." Hal ini menunjukkan rasa hormat dan kehalusan budi pekerti. Dalam konteks berbual dengan rakan pula, pelajar boleh mengelakkan kata-kata kesat ataupun ejekan. Sebaliknya, menggunakan ungkapan positif seperti "tak apa, cuba lagi" atau "bagus jawapan awak." Pelajar juga harus menunjukkan kesantunan dalam komunikasi digital. Dalam era teknologi kini, banyak interaksi berlaku melalui mesej dan juga media sosial. Oleh itu, pelajar perlu sedar bahawa kesantunan berbahasa turut terpakai dalam ruang maya. Sebagai contoh, menulis komen dengan sopan di Google Classroom atau di media sosial sekolah dapat mencerminkan kepribadian pelajar yang beradab. Selain itu, pelajar bolehlah melibatkan diri dalam aktiviti sekolah yang menggalakkan penggunaan bahasa yang baik seperti pentadingan pidato, syarahan dan juga penulisan esei. Melalui penyertaan ini, pelajar bukan sahaja dapat memantapkan kemahiran bertutur, malah mereka juga dapat memahami nilai-nilai murni yang terkandung dalam bahasa Melayu. Pelajar yang mampu menggunakan bahasa dengan sopan, bertata susila dan penuh keyakinan akan menjadi model kepada rakan-rakan yang lain. Seperti yang ditegaskan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka 2022, pelajar ialah ejen penting dalam memartabatkan bahasa Melayu kerana mereka merupakan pewaris dan penerus jati diri bangsa. Seterusnya merupakan contoh aktiviti pembelajaran. Antara aktiviti yang boleh memparmerkan fungsi dan juga kesantunan berbahasa dalam pendidikan ialah forum bahasa Melayu, pertandingan pidato atau debat, simulasi temuduga ataupun projek video. Bagi forum bahasa Melayu, pelajar boleh membincangkan isu bahasa Melayu di era digital. Seterusnya, bagi pertandingan pidato dan debat, pertandingan ini akan menggalakkan hujah dengan adab dan juga penggunaan bahasa baku di antara murid. Dan seterusnya, simulasi temuduga. Perkara ini dapat melatih pelajar menggunakan bahasa yang formal dan juga bahasa tubuh yang sopan. Dan seterusnya merupakan contoh aktiviti pembelajaran. Antara aktiviti yang boleh memparmerkan fungsi dan juga kesantunan berbahasa dalam pendidikan ialah forum bahasa Melayu, pertandingan pidato atau debat, simulasi temuduga ataupun projek video. Bagi forum bahasa Melayu, melalui tugasan ini, saya menyedari bahawa fungsi bahasa Melayu jauh lebih mendalam daripada sekadar alat komunikasi. Ia adalah cerminan pemikiran, budaya dan juga jati diri bangsa. Saya belajar bahawa apabila kita berbahasa dengan sopan, kita bukan sahaja menghormati orang lain, tetapi ia juga dapat menunjukkan kematangan diri kita. Seterusnya, bahasa Melayu mendidik kita menjadi manusia yang lebih beradab. Dan bagi dalam aspek pendidikan, ia menjadi ruang yang terbaik untuk bahasa ini terus hidup, dihargai dan juga dimartabatkan. Sebagai kesimpulan, bahasa Melayu berfungsi sebagai wadah ilmu, alat perpaduan, cermin budaya dan juga asas kesantunan dalam pendidikan. Melalui sistem pendidikan yang terancang, fungsi bahasa ini dapat diperkasa dan kesantunan juga dapat disemai dalam diri setiap generasi pelajar. Apabila bahasa dijaga,
bangsa dipelihara dan juga dihormati. Kesantunan ialah nadi kepada komunikasi yang berkesan. Berikut merupakan senarai rujukan yang saya gunakan dalam menyiapkan tugasan ini. Akhir kata, saya ingin menyeru agar kita semua terus menghargai dan menggunakan bahasa Melayu dengan bangga, santun dan penuh rasa hormat. Kerana apabila kita memartabatkan bahasa, kita sebenarnya sedang memartabatkan maruah bangsa. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.